Tuan! Tuan! Tuan tak boleh parkir di sini. Kenapa pula? Bukankah ini tempat yang betul untuk parkir? Tempat betul, Tuan parkir di atas rumput. Maaf, saya tak boleh lewat untuk detik penting saya. Baiklah semuanya, kita ada pemenang yang sangat bagus. Tapi sekarang ialah masa untuk hadiah nombor 1. Pemain terhebat, Permata Mahkota, Kazon Emas. Tepat masa untuk anugerah saya. Baguslah awak dapat sertai kami, El Matador. Ya, cuma lewat 2 jam saja. Penyampaian anugerah ni memang sangat membosankan. Ya, teruskan beritahu diri awak macam tu, Shakes. Boleh buat awak mudah terima bila saya menang kasut emas tu. Dan calon-calonnya ialah Itu dia detiknya. Riano dari Barca FC, El Matador dari Super Striker, Skara dari Invisible United, dan Shakes dari Super Strikers. Dan pemenangnya ialah... Akhirnya aku di sini. Jantungku degup berbunyi. Ribuan peminat bersorak lagi. Nafas bagai terhenti. Whistle berbunyi. Kerahan sejak keringat dan tunjuk bakat. Bertarung di liga hebat yang terkuat. Tiap saat akan ku cuba buktikan. Ya, 1, 2, 3. Aku Super Striker. Super Strikers! Super Strikers! Setiap langkah bagaikan wira seorang bergema. Super Strikers! Super Strikers! Super Strikers! Dan pemenangnya ialah... Shakes! Hei, saya yang terhebat. Kawan, awak tak menang lah. Apa? Hah? Syabas kawanku. Tapi saya tak akan berikan awak laluan mudah tahun depan. Tak harapkan yang mudah, kawan. Sekali lagi, pasukan awak yang bawakan trofi untuk awak. Mungkin awak patut lorongkan pada pasukan awak sekali-sekala. Membantu sangat untuk awak menang trofi. Tolonglah, tengoklah mereka. Kalaulah cuba awak menentang saya menang setiap kali. Malangnya tak ada anugerah penipu besar. Sebabnya awak boleh menang setiap kali. Wow, kawan-kawan. Mula-mula Super Strikers menang Liga musim lepas. Dan sekarang ini, tak mungkin saya boleh lakukan tanpa pasukan saya. Awak dengar tu? Dia tak boleh lakukannya tanpa saya. Walau apa pun, terima kasih semuanya. Tak sabar untuk cabaran yang lebih besar musim depan. Kenapa nak tunggu musim depan, Shakes? Encik Shake? Apa ni? Kepada Shakes, Cik Altivo menjemput awak ke pulau peribadinya untuk cabaran bola sepak yang berbeza. Apa ni? Awak dapat kasut emas dan surat emas yang merelit. Tak adil lah. Ini tak adil. Encik Matador. Ini barulah betul. Kepada El Matador, kereta anda telah pun ditunda. Awak betul-betul nak pergi ke pulau tu ke Shakes Mon? Iyalah, tentu seronok buat benda yang berlainan. Tapi nanti awak akan terlepas barbecue penghujung musim di rumah Dancing Rasta. Berehat di rumah matahari. Mendengar muzik yang rancak. Dan makan sebanyak-banyak makanan lazat yang boleh masuk ke dalam perut. Memang penting untuk berehat sekejap, Mon. Jangan risau, saya takkan apa-apa. Apa benda tu sekarang? Pembalasan. Kita akan mendarat sebentar lagi. Selamat datang ke Pulau Altivo. Wow. Hai, Shakes. El Matador?
Apa awak buat di sini? Mesti jemputan saya hilang dalam pos. Sangat kelakar, Shakes. Shakes? Hai semuanya. Hai, dah sampai ke? Wah, wah, wah. Encik kasut emas sendiri. Nampaknya awak bawa penjaga bayi awak sekali. Satu-satunya benda yang saya jaga ialah diri saya. Dan kadang-kadang kawan-kawan bila mereka kesusahan. Jadi, apa cerita semuanya ni? Tak tahulah saya. Tak nampak siapa pun sejak sampai ke sini. Kemungkinan nak jual kongsi masa pada kita. Tuan-tuan, saya menawarkan sesuatu yang lebih mengujakan daripada itu. Satu cabaran sekali seumur hidup. Sebuah pulau tropika yang ideal ditukarkan menjadi tanah ujian terunggul untuk pemain bola sepak terunggul. Menggelecek, keseimbangan, stamina. Inilah peluang awak untuk menguji kemahiran menentang lawan terhebat awak. Kemudian, 2 orang terakhir yang tinggal akan berdepan dengan pertunjukan bola sepak terunggul. Kenapa kami harus bermain perlawanan kecil awak ni? Ya, ada yang kami akan dapat. Peluang untuk mengetahui siapa antara awak yang benar-benar pemain terhebat dari generasi awak. Tapi, kalau ada antara awak yang tak mahu menerima cabaran ni, kapal terbang saya dah sedia untuk bawa awak pulang. Ya, apa kata awak pengalah balik dan minum frappuccino? Saya duduk sini dan menang. Jangan nak mimpi sekarang. Oh, awak mesti tinggal sini, Shakes. Saya mesti tunjukkan kenapa saya yang sepatutnya menang kasut emas tu. Baiklah, ayo lakukannya. Saya minta maaf sangat, El Matador. Pertandingan saya cuma untuk pemenang anugerah saja. Takdir yang kejam. Kenapa awak benci pada saya? Apa kata awak pergi berehat di ruang VIP? Ada beg hadiah ikhlas percuma. Beg hadiah, ya? Itu ialah bilik saya. Untuk awak semua pula, takdir sedang menanti. Selamat berjaya. Saya jumpa awak di garisan penamat. Kalau awak tahan selama tu. Awak dah sedia untuk keseronokan percutian ke Shakes? Ya, kalaulah saya bawa seluar renang saya. Memang bagus rehat dari asyik main bola, Mon. Jadi, ini dia rancangannya. Don Shaw, jaga di belakang. Daging sedang berdesir, Kapten. Cool Joe, teruskan usaha di bahagian sayap. Saya faham, saudara. Twisting Tiger, buat sedikit ruang bahagian tengah. Dah buat pun. El Matador, awak. El Matador? Mana El Matador tu? Mungkin lambat datang. Sekali lagi. Kawan-kawan, awak semua kena tengok ni. Ini adalah TV terbesar yang pernah saya tengok dalam seumur hidup saya. Ini hari yang indah, Klaus Mon. Apa kata awak keluar ke sini? Tapi televisyen ni ada 3D. Di luar ni memang 3D. Ya, tapi di luar tu ada ke fungsi karaoke bila dalam? Lah. Lari selamatkan diri, saudara. Jangan jatuh, tergelincir atau tergolek bila awak berderam di dalam hutan. Tolong ke tepi lelaki kecil. Super Strikers mungkin dah tamat di tempat teratas pala. Tapi awak tak tahu apa-apa tentang pertempuran hutan. Pulau menyedihkan ini macam latihan bawah 13 tahun di Iron Tank. Oh, gerunnya, saudara. Ya, nampak bahaya. Kita lumba. Kawan-kawan, kayu bala. Super Strikers tamat di tempat teratas pala. Ya, kami dah faham tu. Tak, kayu balang tu. Apa ni? Tak ada kasut emas, tak ada tiket emas.
Sekarang saya tak jumpa di mana ruang VIP itu. Memang teruk. Wow. Sebelah sana. Stesen 1. Hampir tamat bergeram di dalam hutan. Sangat bagus. Stesen 2. Yang ngeri kita dah sedia untuk beraksi. Cabaran-cabaran tu tak susah berbanding mencari ruang VIP tu. Lebih pada ruang yang mustahil untuk dicari. Sekarang, awak ni teruk. Kenapa awak jatuhkan Liquido? Ya, sangat tak ada maruah. Awak si kalah semua boleh pegang tangan nyanyi kumbayan, tapi saya kesini nak menang. Kawan-kawan, kita ada satu masalah. Masalah yang besar. Kekalkan bola di atas tiang ngeri. Dan cuba jangan terjatuh. Jatuh boleh membawa maut. Awak semua dengar tak tu? Dengar apa? Tepat sekali. Jauh nak sampai ke bawah sana. Hey! Sebelah sini! Awak dah sedia nak sertai pasukan ni? Hantar je lah! Jack, jangan! Ya, dah lalu semua ni. Saya ni budak jahat. Sekarang skala mana yang saya nak jatuhkan seterusnya? Singo. Skara, sedih lihat awak dah terkeluar. Penonton kami sangat seronok permusuhan awak dengan Shakes. Penonton? Penonton apa? Awak ialah rancangan realiti baru saya. Pulau Bola Sepak. Tiang ngeri. Sekarang gagal, Shakes berjaya. Masih ada 4 orang bintang yang tinggal. Cuma 2 orang yang akan lepas ke pertunjukan Gunung Berapi. Dan cuma seorang yang akan dimahkotakan sebagai raja di Pulau Bola Sepak. Baguslah! Semua benda ni adalah palsu. Saya lebih suka perkataan reality berskrip. Baiklah, apa kata kalau awak tonton rancangan ni di ruang VIP? Dan tengok Shakes menang? Yelah sangat. Saya dah tak tahan dengan pulau si kalah ni. Kawan, ini nampak memang sangat sedap. Oh, yum. Dah tak sabar. Jangan gelojoh. Tunggu beberapa minit lagi, Mon. Saya nak daging ni masak dengan sempurna. Kawan-kawan, awak kena datang tengok ni. Hey Klaus, berapa kali kami nak cakap pada awak, kami tak mahu dengar awak menyanyi karaoke. Tak, awak semua memang kena tengok apa benda ni. Shakes ada dalam TV. Pertandingan elit rahsia besar dia adalah rancangan realiti selebriti. TV reality memang mengarut. Semua ni palsu, tahu tak? Diskripkan sepenuhnya. Ayo kawan-kawan. Barbecue tu tak menunggu sesiapa. Siapa yang sedang dalam prestasi yang hebat untuk sampai ke Gunung Berapi membakar? Satu pertunjukan akhir yang epik di atas lahar yang terik. Bolehlah tengok untuk beberapa minit. Ini ke dia ruang VIP tu? Sofa nampak selesa. Tak pasti sangat tentang hiasan pelik ni. Tapi tak ada beg hadiah. Hah? Tolonglah, tolonglah.
Saya memang tak akan jumpa ruang VIP itu. Kenapa awak sibuk nak tahu? Mereka tak benarkan awak masuk. Awak tak menang anugerah pun. Ya, kecuali trofi untuk Liga Super. Ada dengar tak yang tu? Apa-apa je lah. Hah? Apa benda yang ada di sini? Masa untuk berikan kamu semua realiti yang sebenar. Ayo, hangatkan parti ini. Awak semua ni kan teruk. Cik Altivo, kami dah jumpa punca gangguan tu. Bilik kawalan tambahan 3. Skara? Saya akan panggil security. Jangan. Saya ada idea yang lebih baik. Kalau ada satu benda yang penonton lebih suka dari seorang wira, ianya si jahat yang sangat-sangat jahat. Bola sepak gunung berapi kami datangi. Awak tahu, saya tak akan berlembut dengan awak, sahabat. Itu yang saya harapkan dari awak, kawan. King dan Riano menuju ke cabaran yang terakhir. Tapi mereka tidak tahu yang kuasa jahat sedang bekerja. Apa? Skara? Kawan! Dah cakap dah ini semuanya palsu. Kenapa sekarang ada dalam bilik kawalan pula? Kalau saya tak boleh menang, tak siapa boleh. Percutiannya agak dahsyat juga kan, Shakes? Jangan risau. Saya pegang awak, kawan. Saya tak rasa macam tu, sahabat. Nampaknya saya lepaskan awak dengan mudah lagi. Tidak! Ya, jadi ni maknanya Sheikh dah menang. Baiklah, saya mengaku. Ini memang agak hebat. Untuk TV reality, Memang agak hebat. Itu perkara paling tak masuk akal pernah saya tengok. Wow, saya rasa macam saya boleh bau asap dari gunung berapi itulah. Oh, tidak, Mon. Barbecue kita. Baiklah, kita dah tamat kerni Altivo. Riano terkeluar. Cuma saya saja yang tinggal. Hah? Permainan dah berubah, Shakes. Macam mana awak masuk balik pertandingan ni? Oh, tunggu. Biar saya teka. Awak mengelak. Kesian tak ada pengadil awak nak bergantung. Rakan pasukan untuk sokong awak. Dan tak ada peraturan Liga Super untuk berlindung di belakangnya. Sekarang kita tengok siapa sebenarnya yang terbaik. Dia tu semula jadi. Penonton sedang menunggu. Ayo kita mulakannya sekarang. Masanya untuk kalah, Shakes. Ayo kita retakkan. Boleh tak? Awak kalah, Shakes. Tak kira berapa banyak trofi yang awak menang, awak memang tahu bila seorang dengan seorang, sayalah rajanya. Hah? ayo Oh, tak sanggup tengok. Sekarang dunia akan saksikan siapa berhak dapatkan seemas tu. Apa benda yang awak cakapkan ni? Awak ni lembab. Tak satu pun benda ni betul. Awak dalam rancangan TV reality. Tapi itu cuma sekejap aja.
Apa? Shakes! Kalau kita dalam TV, rating awak dah nak jatuh menjunam. Masih tak ada ruang VIP? Saya memang tak boleh nak menang. Al-Matador menang! Macam mana dia naik ke sana? Tahu Cik Altivo, dia sepatutnya duduk di ruang VIP. Mereka berlawan menerus di hutan, mengimbang di atas tiang, bertahan di dalam kedalaman yang dalam, dan bertempur di atas gunung berapi yang ganas. Tapi cuma seorang pemain yang berkemahiran, keberanian dan stamina untuk menjadi juara yang pertama di Pulau Bola Sepak. Wah, saya memang tahu ada dalam diri saya. Apa di Pulau Bola Sepak tu? Kesemua perancangan, semua kerja keras saya. Awak tak boleh nak kawal semuanya, Cik Altivo. Ini kan TV reality. Awak dipecat! Kenapa awak ni? Awak biarkan dia menang. Dia tak sepatutnya datang sini pun. Apa kata mengadu pada pengadil? Oh, iyalah. Memang tak ada, kan? Lega saya awak semua tak apa-apa. Saya juga, sahabat. Jadi apa pendapat awak tentang Pulau Bola Sepak? Ya, bukan hari-hari saya boleh main atas gunung berapi. Awak semua ni buat saya nak muntah. Saya nak pergi ke ruang VIP. Ini ialah satu penghormatan. Mana dia beg hadiah saya, ya? Tapi dia tak ada tiket emas tu pun. Kan saya dah cakap. Palsu. Mungkin memang ia buat penambat bela. Ya, helahnya ialah kita baru bazirkan petang kita ni. Sekurangnya kita masih ada lagi makanan lazat tu. TV reality memang teruk Dah lah. cakap dah. Sangat-sangat teruk, kawan.